Di hutan Malaysia, terdapat haiwan yang begitu sukar ditemui dan menjadi misteri. Ia dikenali kerana baunya yang kuat, dikatakan seakan bau bertih jagung. Ini binturong, sejenis haiwan mamalia yang amat menakjubkan. Binturong tergolong dalam keluarga musang. Bulunya kasar dengan variasi warna hitam, kelabu dan perang. Binturong menghabiskan banyak masa di atas pokok, tetapi ia kerap turun ke tanah apabila bergerak ke pokok yang lain. Ia mempunyai kaki hadapan yang kuat serta kuku yang panjang, membolehkannya memanjat pokok dan bergerak di atas dahan dengan mudah. Untuk mengekalkan keseimbangannya, ia menggunakan ekornya untuk berpaut pada dahan pokok. Binturong ialah haiwan nokturnal yang biasanya aktif pada waktu malam. Namun, rakaman perangkap kamera menunjukkan ia turun aktif pada waktu siang. Di atas tanah, binturong berjalan dengan tapak kaki yang rata, sama seperti beruang. Binturong sering kelihatan berjalan terkedek-kedek di lantai hutan. Seperti kebanyakan haiwan, binturong bergantung kepada deria baunya untuk mencari makanan dan berkomunikasi. Ia akan menggesilkan kelenjar di bawah ekor untuk menandakan pokok dengan baunya. Ini cara binturong berkomunikasi sekiranya ia menceroboh kawasan satu sama lain atau apabila ia bersedia untuk mengawan. Binturong mempunyai bau yang amat ketara, seakan bau bertih jagung. Binturong diklasifikasikan sebagai haiwan karnivor. Namun begitu, ia menunjukkan sifat omnivor dan mempunyai diet yang pelbagai, dari buah-buahan pada mamalia kecil, burung dan juga telur. Binturong berperanan mengawal populasi mamalia kecil dan ini membantu mengekalkan keseimbangan sesebuah ekosistem. Walaupun hidup bersendirian, binturong betina biasanya akan bersama anak-anaknya dan mempunyai hubungan yang erat. Selepas bunting selama 3 bulan, binturong betina akan melahirkan seekor hingga 6 ekor anak. Anak binturong akan disusukan oleh ibunya selama 6 hingga 8 minggu. Semasa dalam jagaan ibunya, anak-anak binturong akan diajarkan kemahiran kehidupan di dalam hutan. Malangnya, spesies yang unik ini kini menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kehilangan habitat dan fragmentasi hutan, nahas jalan raya, pemburuan haram dan pemerdagangan hidupan liar untuk dijadikan haiwan peliharaan telah memberi tekanan besar terhadap populasi binturong. Walaupun ia tidak terancam kritikal, bilangannya di hutan tetap dianggarkan menurun. Binturong adalah salah satu haiwan yang paling berkarisma di hutan kita. Walaupun ia spesies mamalia kecil, ia mempunyai peranan ekologi yang penting untuk hutan kita. Dengan memahami serta melindungi spesies ini, kita dapat memastikan kelestariannya demi generasi akan datang.